Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan projek khidmat masyarakat yang telah saya laksanakan bertajuk Program Gotong Royong Jauhi Denggi. Projek ini dijalankan bersama 4 orang murid Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI sebagai usaha menangani isu kebersihan di kawasan sekolah, khususnya di kawasan bangunan PPKI dan kuartus guru yang tidak lagi digunakan dan kolam-kolam yang terbiar. Konsep program ini, pendidikan berteraskan nilai Value Based Education VBE yang menekankan nilai-nilai murni melalui pengalaman sebenar. Sepanjang aktiviti gotong royong berlangsung, murid didedahkan dengan nilai tanggungjawab, kerjasama, empati dan semangat kemasyarakatan sambil membantu mewujudkan persekitaran sekolah yang lebih bersih, selamat dan bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Diharapkan projek ini bukan sahaja memberi manfaat kepada warga sekolah, malah dapat membentuk sasiah positif dan meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga kebersihan serta kesihatan komuniti. Sebelum projek ini dijalankan, saya mendapati kawasan kuartus guru yang tidak lagi digunakan dipenuhi sampah, daun kering dan sisa buangan. Selain itu, kolam ikan di kawasan tersebut juga mengandungi sampah yang boleh mencemarkan kawasan persekitaran serta berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Keadaan ini bukan sahaja menjejaskan kebersihan dan keindahan kawasan sekolah, malah mengundang risiko penularan penyakit seperti demam denggi. Oleh itu, projek gotong royong ini dilaksanakan bagi memenuhi keperluan untuk mewujudkan persekitaran yang lebih bersih, selamat dan kondusif. Projek ini turut memberi penekanan kepada konsep VBE dengan menerapkan nilai tanggungjawab, kerjasama, empati dan semangat kemasyarakatan. Murid bekerjasama membersihkan kawasan sekolah, saling membantu menyiapkan tugasan dan menunjukkan sikap prihatin terhadap kebersihan persekitaran. Melalui pengalaman sebenar ini, murid bukan sahaja mempelajari kepentingan menjaga kebersihan, malah dapat menghayati nilai-nilai murni yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan komuniti. Seperti program-program lain, program ini juga dimulakan dengan taklimat ringkas kepada 4 orang murid PPKI mengenai objektif program, tugasan yang akan dilaksanakan serta langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi sepanjang aktiviti gotong royong berlangsung. Selepas itu, saya membawa plastik sampah dan membawa mereka ke kawasan kuartus guru yang tidak lagi digunakan dan bangunan PPKI. Di kawasan tersebut, murid dibahagikan tugas mengikut kemampuan masing-masing. Mereka mengutik sampah, daun kering dan sisa buangan di sekitar kawasan. Manakala saya membimbing serta memantau mereka sepanjang aktiviti berlangsung. Seterusnya kami bersama-sama menyaut sampah yang terdapat di dalam kolam ikan bagi memastikan kawasan tersebut lebih bersih dan tidak menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes. Setelah semuanya selesai, sampah yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dikumpulkan di satu tempat yang akan diambil alih oleh pekerja kebersihan. Sebelum mengakhiri program, saya membuat refleksi ringkas bersama murid tentang kepentingan menjaga kebersihan persekitaran, bekerjasama serta mengamalkan nilai tanggungjawab dan semangat kemasyarakatan dalam kehidupan seharian. Sepanjang projek ini, nilai-nilai pendidikan berteraskan nilai atau VBE dapat dilihat melalui tingkah laku, kerja berpasukan, keputusan yang diambil dan interaksi dengan komuniti sekolah. Murid menunjukkan sikap bertanggungjawab dengan melaksanakan tugasan, membersihkan kawasan sekolah serta mematuhi arahan yang diberikan. Mereka juga bekerjasama dan saling membantu semasa mengutik sampah dan membersihkan kolam ikan. Dari aspek membuat keputusan, kami memilih untuk membersihkan kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes bagi mengurangkan risiko penularan demam denggi. Melalui penglibatan ini, murid bukan sahaja menyumbang kepada kebersihan sekolah, malah memupuk semangat kemasyarakatan dan menjadi contoh kepada warga sekolah untuk sama-sama menjaga kebersihan persekitaran. Hasil daripada program gotong royong ini, kawasan kuartus guru dan kolam ikan menjadi lebih bersih, kemas dan teratur. Selain itu, kawasan bangunan program pendidikan khas integrasi PPKI juga berjaya dibersihkan, sekaligus mewujudkan persekitaran yang lebih selesa.
Program ini turut membantu mengurangkan kawasan yang berpotensi menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes, sekaligus mengurangkan risiko demam denggi. Dari aspek pembentukan sasiah, murid dapat mengamalkan nilai tanggungjawab, kerjasama, empati serta semangat kemasyarakatan sepanjang aktiviti dijalankan. Mereka juga menjadi lebih sedar tentang kepentingan menjaga kebersihan persekitaran. Secara keseluruhannya, program ini memberi manfaat kepada seluruh warga sekolah dengan mewujudkan suasana yang lebih bersih, selamat dan kondusif. Sebagai rumusan, aktiviti gotong royong ini membuktikan bahawa khidmat masyarakat bukan sekadar membersihkan persekitaran tetapi juga menjadi medium untuk membentuk sasiah dan nilai murni. Nilai VBE seperti tanggungjawab, kerjasama, empati, hormat menghormati dan semangat kebersamaan jelas diterapkan melalui setiap tugasan yang dilaksanakan. Sumbangan program ini bukan sahaja dapat dilihat melalui perubahan fizikal kawasan sekolah yang lebih bersih dan teratur, malah turut meningkatkan kesedaran murid tentang pentingnya menjaga kebersihan serta menjumbang kepada kesejahteraan komuniti sekolah. Kesimpulannya, program khidmat masyarakat ini telah memberi manfaat bukan sahaja kepada persekitaran sekolah, malah kepada pembangunan sasiah murid. Penglibatan aktif semua pihak membuktikan bahawa kerjasama dan semangat kebersamaan mampu membawa perubahan yang positif. Semoga nilai-nilai yang dipelajari melalui program ini terus diamalkan dalam kehidupan seharian. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di dahan jati. Berganding bahu bersatu hati, masyarakat harmoni, sekolah lestari. Sekian, terima kasih.